Okey, semua, adakah korang rasa sebenarnya drama bola sepak dekat luar negara yang sangat pelik dan tak masuk akal? Tapi semalam, saingan match day 1 Liga Super 2026-2027 dikejutkan dengan kontroversi yang paling lawak, yang paling tak masuk akal dan memalukan lah dekat Parui. Perlawanan Negeri Sembilan menentang KL City ditangguhkan pada saat-saat akhir atas alasan 15 pemain KL City kena influenza. Tapi ada satu plot twist yang kantoi. KL City sebenarnya cuma ada 12 pemain yang didaftarkan secara rasmi. Macam mana ada 12 pemain berdaftar tapi 15 pemain yang kena influenza? Jadi jom kita sembang bersama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang balik ke The Blue Podcast Malaysia dan hari ini hari Ahad 23 Ogos 2026 dan hari ini adalah dan semalam sebenarnya adalah hari pertama sepak mula Liga Super 2026-2027 yang kita sepatutnya dipenuhi dengan keterujaan, gol dan juga taktikal baru lah. Tapi sebaliknya, kita disajikan dengan satu sarkas pentadbiran yang tersangatlah memalukan. Skuad Negeri Sembilan FC telah bersedia sepenuhnya untuk melayan kunjungan KL City pada pukul 5 petang semalam di Stadium Paroi. Tapi tiba-tiba beberapa jam sebelum whistle permulaan ditiup oleh referee, MFL mengumumkan perlawanan ditangguhkan. NSFC mengamuk lah dan terus mengeluarkan kenyataan rasmi menuntut kemenangan percuma secara walkover dengan kemenangan 3-0 lah. Jadi hari ini aku nak bedah kenapa penangguhan saat akhir ini sangatlah tidak masuk akal. Jadi jom sama-sama. Okey, jadi sebelum kita sembang pasal influenza ni, kita kena faham dulu kenapa apa sah sebenarnya masalah dalaman KL City ni. Kelab warga kota ni sebenarnya telah dikenakan sekatan perpindahan pemain ataupun transfer ban oleh FIFA disebabkan tunggakan gaji bekas pemain import dan pegawai kelab yang hampir mencecah 1 juta. Walaupun 3 hari lepas ataupun 4 hari lepas pada 19 Ogos, pengurusan KL City dengan bangganya telah mengumumkan diorang dah pun melangsaikan hutang tersebut dan juga bebas daripada sekatan, hakikatnya diorang dah terlambat sebenarnya untuk mendaftarkan barisan pemain yang baru yang diorang sign secara rasmi untuk match day 1 Liga. Kesan daripada masalah pentadbiran ini, KL City dilaporkan datang ke Paroi dengan skuad yang tersangatlah tipis ataupun nipis, iaitu hanya mempunyai sekitar 12 orang pemain sahaja yang didaftarkan secara rasmi dan tak layak diturunkan. Pemain-pemain lain yang baru disign itu, diorang langsung tak ada pemain simpanan yang cukup untuk bermain bola sepak secara profesional sebenarnya. Sekarang di sinilah bermulanya matematik paling ajaib dan juga absurd dalam sejarah sukan bola sepak negara. KL City telah menghantar surat laporan rasmi kepada MFL mendakwa 15 orang pemain dan 2 orang pegawai diorang secara tiba-tiba dijangkiti wabak influenza dengan simptom demam, batuk dan cerit-berit. Lawan Negeri Sembilan pun nak cerit-berit. Hei, pening. Atas dasar kebajikan, MFL pun telah meluluskan permohonan penangguhan tersebut di saat-saat akhir lah. Jadi korang cuba fikir secara guna logik akal korang. Kalau kelab korang cuma ada 12 orang pemain saja yang didaftarkan secara rasmi dan layak bermain, bagaimana dalam laporan perubatan korang boleh mendakwa 15 orang pemain jatuh sakit? Adakah pemain-pemain yang belum daftar ataupun pemain-pemain muda korang daripada akademi yang langsung tiada kaitan dengan perlawanan hari ini pun korang heret sekali dalam laporan sakit semata-mata nak mencukupkan kuota kuarantin? Ini nampak sangat macam satu alasan terdesak saat akhir untuk menutup kegagalan pentadbiran kelab sendiri yang tak bersedia untuk membawa skuad yang cukup untuk bertanding. Tindakan tidak profesional KL City ni telah mencetuskan amukan kemarahan daripada pihak Negeri Sembilan FC. Diorang telah mengeluarkan kenyataan media rasmi yang tersangatlah keras, iaitu memohon kemenangan percuma secara walkover dengan kemenangan 3-0 lah. Bagi aku personally, Negeri Sembilan FC sudah pastilah sebagai fan ada 100% hak untuk merasa sedemikian. Pertama, sebagai tuan rumah, diorang dah berhabis kos pengurusan yang tinggi untuk menyediakan segala aspek logistik, fasiliti stadium, pasukan keselamatan dan juga pasukan perubatan. Yang paling kesian, insiden ini amat mengecewakan lebih daripada 5,000 orang penyokong skuad Jang yang dah pun membeli tiket lebih awal dan ada yang dah dalam perjalanan ke stadium. NSFC sendiri menegaskan penangguhan saat akhir ini disebabkan masalah ketidaksediaan ataupun masalah pasukan lawan sendiri yang secara langsung dan bukan berpunca daripada diorang sendiri. Jadi diorang sebenarnya berhak diberikan kemenangan percuma 3-0.
keputusan MFL, dalam kenyataan diorang sebenarnya diorang memaklumkan diorang menangguhkan perlawanan demi mengutamakan aspek kesihatan lah. Namun diorang tak akan biarkan isu ini senyap begitu saja. Kes ini akan dibawa ke peringkat ahli lembaga pengarah MFL lah untuk menentukan status rasmi perlawanan sama ada NSFC akan diberikan kemenangan walkover ataupun perlawanan terpaksa dijadualkan semula. Pada pandangan aku sebenarnya MFL wajib bertegas kali ini. Kelab tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan laporan perubatan sebagai kad akhir ataupun last trump card ataupun kad ajaib untuk melepaskan diri daripada hukuman setiap kali diorang gagal mendaftarkan pemain dengan cukup akibat daripada masalah sekatan kewangan diorang sendiri. Ini adalah liga profesional, ini bukan liga taman perumahan. Penyokong kelab Negeri Sembilan hari ini semalam tetap datang ke stadium petang semalam semata-mata nak tengok skuad diorang buat latihan terbuka sebagai tanda penghargaan. Respect kepada skuad peminat jang yang sangat setia lah. Jadi korang pula sebenarnya macam mana? Adakah korang rasa wajar tak MFL untuk memberikan kemenangan percuma walkover 3-0 dekat Negeri Sembilan disebabkan isu ini? Cuba korang drop komen korang dekat bawah. Kita sembang secara sihat. Jadi sebelum keluar, seperti biasa jangan lupa tekan butang subscribe untuk like video ni dan juga share dekat kawan-kawan korang yang rasa memang bersetuju dengan korang 100% yang bahawa Liga Super kita ni adalah ditadbir oleh MFL yang tersangatlah menunjukkan bahawa ianya adalah Liga Sarkas. Jadi this is the Blue Podcast Malaysia, this is Zonan. Kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.